Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam IPGN, peneraju kecemalan pendidikan guru bertaraf dunia. Nama diberi William Lin Jun Ham, kelas PPRBAM 3 Rempat. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu topik yang amat popular, iaitu kecerdasan buatan ataupun dikenali sebagai Artificial Intelligence, iaitu AI. Hadirin yang saya hormati, dunia hari ini sedang mengalami satu revolusi digital yang amat besar. Telefon pintar bukan lagi sekadar alat komunikasi, malah telah menjadi ruang pembelajaran, perniagaan, hiburan dan pembentukan identiti diri. Kemunculan kecerdasan buatan ini di media sosial serta teknologi tanpa sempadan telah mengubah cara manusia berfikir, berkomunikasi dan berinteraksi. Namun demikian, di sebalik kemajuan yang membanggakan ini, timbullah satu persoalan yang amat penting. Adakah kemajuan teknologi turut disertai dengan kemajuan nilai dan etika dalam kalangan masyarakat? Jika dahulu masyarakat bimbang terhadap pencuri yang memecah masuk rumah, kini kita berhadapan dengan ancaman pencuri digital yang mencuri data peribadi, maklumat kewangan dan identiti hanya melalui satu pautan palsu. Jika dahulu fitnah tersebar dari mulut ke mulut, kini mampulah menjadi satu tular kepada jutaan pengguna dalam tempoh beberapa minit sahaja. Lebih membimbangkan lagi, teknologi AI ini kini mampu menghasilkan video dan suara palsu ataupun dikenali sebagai deepfake yang hampir mustahil dibezakan daripada rakaman sebenar. Menurut laporan keselamatan cyber di Malaysia, ancaman deepfake semakin meningkat dan digunakan untuk tujuan penipuan, manipulasi serta penyebaran maklumat palsu. Justru persoalannya, apakah peranan kita sebagai anak muda dalam memastikan dunia digital kini kekal sebagai medan imun, bukan medan kemusnahan? Hadirin yang dihormati, isu ini bukan lagi andaian, tetapi realiti yang berlaku di negara kita. Statistik ini menunjukkan bahawa kerugian akibat penipuan dalam talian di Malaysia kini berada pada tahap yang amat membimbangkan lagi, melibatkan ratusan ribu kes dan kerugian mencecah berbilion ringgit setiap tahun. Hal ini berpunca daripada kelemahan utama dalam kalangan pengguna digital, iaitu kecenderungan untuk mempercayai maklumat tanpa semakan ataupun pengesahan. Di sini jelaslah bahawa masalah kini bukan sekadar isu teknologi, tetapi merupakan satu isu pemikiran ketika manusia dalam era digital. Hadirin sekalian, selain itu, dunia digital turut menjadi ruang kepada fenomena buli cyber yang semakin serius. Kata-kata yang ditulis di media sosial, walaupun kelihatan remeh, mampu memberikan kesan psikologi yang mendalam kepada mangsa sehingga menjejaskan kesihatan mental mereka. Suhakan menegaskan bahawa kebebasan bersolat tidak boleh disalahgunakan. Sebaliknya, perlulah diseimbangkan dengan tanggungjawab serta penghormatan terhadap maruah insan. Oleh itu, setiap tindakan kita di alam maya perlulah dipandu oleh nilai etika yang jelas, bukan sekadar emosi ataupun keinginan untuk mengeluarkan pandangan tanpa batasan. Hadirin yang saya hormati, dalam usaha menangani cabaran ini, berbagai langkah telah diambil oleh kerajaan Malaysia. Kementerian Dalam Pendidikan Negeri Malaysia bersama Agensi Keselamatan Cyber telah memperkukuh usaha membanteras jenayah cyber, termasuk penipuan dalam talian, penyalahgunaan dan serangan digital. Selain itu, kerajaan juga memperkenalkan satu dasar ataupun garis bantuan berkaitan kecerdasan buatan bagi memastikan menggunakan teknologi ini lebih selamat dan beretika. Namun demikian, undang-undang semata-mata tidak mencukupi jika masyarakat kini masih lemah dari segi nilai integriti, kejujuran dan tanggungjawab digital. Hadirin sekalian,
Dalam menghadapi cabaran dunia digital ini, kita boleh mengaplikasikan pendekatan pemikiran computational ataupun dikenali sebagai computational thinking sebagai panduan berfikir secara sistematik. Yang pertama, dekomposisi, iaitu memecahkan masalah besar kepada seperti penipuan cyber kepada komponen kecil seperti mesej palsu, pautan mencurigakan dan identiti tiruan. Kedua, pengenalpastian corak, iaitu mengenal pasti ciri-ciri biasa scam seperti janji keuntungan cepat, tekanan masa dan permintaan maklumat peribadi. Yang ketiga, abstraksi, iaitu menapis maklumat tidak relevan dan memberikan fokus kepada fakta utama tanpa dipengaruhi oleh emosi ataupun unsur sensasi. Yang keempat, algoritma, iaitu membina langkah tindakan yang sistematik. Antaranya kita perlulah semak dahulu sumber, kemudian barulah kita bandingkan maklumat dan sahkan kesahihan, dan kemudian barulah kita bertindak. Pendekatan ini bukan sahaja melindungi kita daripada penipuan, malah membentuk generasi yang lebih berfikir secara kritis dan beretika dalam dunia digital. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pitato ini, izinkan saya meninggalkan satu renungan. Teknologi mampu menjadikan manusia lebih pantas, tetapi hanya nilai sahaja yang mampu menjadikan maruah manusia lebih bermaruah. AI mampu meniru wajah manusia. AI mampu meniru suara manusia. Namun, AI tidak mampu meniru kejujuran, empati dan akhlak manusia. Masa depan dunia digital tidak boleh ditentukan oleh kepantasan teknologi, tetapi oleh kekuatan nilai yang kita pegang. Oleh itu, marilah kita menjadi generasi yang celik digital dan celik adab, bijak menggunakan teknologi, bukan diperhamparkan olehnya, serta kita haruslah bertanggungjawab dalam setiap tindakan di alam maya. Ingatlah, apabila nilai dipelihara, teknologi menjadi rahmat. Apabila etika diabaikan, teknologi menjadi musibah. Saya akhiri pitato ini dengan seruan, binalah teknologi dengan akal, tetapi bimbinglah teknologi dengan hati. Sekian, terima kasih.